Ada seorang ibu ni, dia melahirkan anak pertama tu, dia dah lepas lah melahirkan anak pertama tau. Tetapi dia terlalu trauma dengan proses bersalin yang pertama tu. Nama dia Shakila. Bila dia melahirkan anak pertama dengan keadaan yang tak ready masuk labor room, bila dia masuk labor room tu, proses tu dia tak expect tau macam tu. Ketika dia bersalin tu, dia macam kehilangan kesedaran. Bersalin itu susah bagi dia. Dia jadi selalu trauma, selalu takut. Bila lalu hospital dia rasa takut sebab terngiang-ngiang proses bersalin yang pertama tu. Kemudian bila anak pertama ni dah besar, dah sekolah tadika, dia mula minta adik tau. Dia kata tak ada kawan kakak nak adik, boleh tak mama kakak nak adik. Dia fikir, alah nak kena mengandung lagi, tapi nanti kalau bersalin nanti takut macam nak meninggal. Dia kata tak sanggup nak lalui lagi kan. So dia jumpa Dr. Mu lah. Dr. Mu pun bantu ibu-ibu yang susah untuk pregnant juga. Dekat bersalin tu, dia jumpa face to face dengan Dr. Mu. Dia cakap, doktor, saya punya sejarah yang pertama macam ni. Saya tak nak dah benda yang sama berlaku. Saya tak nak. Dia kata sangat takut. Face to face ni dia cakap, saya nak dapatkan ilmu satu-satu untuk saya bersalin kali ni. Dr. Mu pun ajar. Apa yang Dr. Mu ajar dalam kelas ni, Dr. Mu ajar satu-satu pada dia dan dia praktis depan Dr. Mu. Dia cakap dia, Kila ikut yang ni saja tau. Jangan tengok yang lain, info-info lain, orang cakap apa-apa dah. Sebab kita ni kalau ada banyak ilmu, kita jadi confused, kita jadi blur. Aku nak ikut yang mana? Sekejap doktor ni cakap macam ni, kan bidan ni kata macam ni, kakak kata macam ni, mak kata macam ni. Sekali dia bersalin, dia info lah Dr. Mu. Dia cakap, doktor, senangnya bersalin. Saya ikut step-step yang Dr. Mu ajar tu senang sangat. Sampai dia kata, saya rasa nak tambah anak lagi. Proses bersalin tu jadi mudah. Okay?